Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam pasik, salam kekal tegang kepada geng-geng yang berada di menonton saya dan mengintai saya daripada jauh. Kan, yang tak masuk dalam ni mungkin mengintai daripada jauh. Tolong share tuan-tuan. Kesian saya, share dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa saja aplikasi, tolong share tuan-tuan. Tak salah, tak rugi, tak ada orang kata makan modal, orang kata kan, tak perlu keluar modal, tak perlu keluar duit nak share live kita ni. Tuan-tuan juga boleh tap kan, klik button love, button like, button apa semua tu button yang ada dekat ni. Bila kita klik, kita like, itu kaedah untuk kita nak bagi tahu bahawa live itu aktif sebenarnya. Jadi lebih ramai orang melihat. Kadang-kadang orang bertanya kepada saya, macam mana Iswardi saya nak membantu live Iswardi ni? Tak perlu bantu banyak. Macam saya kata tadi, share, like, subscribe. Lepas tu tap love, tap like, komen. Kan? Komen-komen yang baik, yang membina. Kalau komen-komen yang tak baik, yang membina pun silakanlah. Dosa tanggung sendiri. Saya tak tanggung dosa orang kan. So masing-masing punya hal lah. Kan? Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Tuan-tuan biasa jumpa orang jadi kerajaan, hari-hari kerja serang pembangkang. Biasa jumpa. Saya tak biasa jumpa kecuali kerajaan ni saja. Hari-hari serang kerajaan. Tuan-tuan, orang yang punya banyak waktu untuk menyerang pembangkang, kerajaan tu dia tak buat apa. Tanya Tan Sri, dia jadi Perdana Menteri. Waktu jadi Perdana Menteri, kita tidak akan punya waktu untuk reka keburukan orang lain. Kerana kita punya waktu yang terhad sehari 24 jam untuk kita fikir macam mana nak bawa negara ini ke depan. Kalau hang ada jadi menteri, jadi timbalan Perdana Menteri, jadi apalah dalam kerajaan, tapi punya banyak waktu untuk merancang, memfitnah, menghentam orang lain, hang tak buat kerja. Kerja hakiki hang tak buat. Pasal tuan-tuan, bermula daripada kepala sampai ke ekor depa ni lah ni Madana ni, daripada awal terbabit dalam politik, kerja dia hentam orang lah. Dia tak tahu buat kerja lain. Maka bila dah jadi kerajaan persekutuan, kerja dia pun masih meneruskan hentam kita. Aku duk heran, aku ni pembangkang, tapi hari-hari kena hentam. Yang hentam ku kerajaan persekutuan. Pasal apa-apa ni yang tak ada kerja. Saya tak jawab tuan-tuan, pasal saya punya waktu yang sangat terhad untuk memimpin kerajaan negeri Kedah untuk pergi ke depan. Sebab saya tak jawab. Tak payah jawab. Kita memang tak ada masa cari keburukan orang. Tapi kita tengok senario dan situasi semasa, kita tahu dah buat penilaian. Kerajaan ni kalau dibiarkan berlama, Dia tutup, dia telah Elio tau. Sebab dia tahu dia bohong. Orang yang bohong ni, dia tahu dia bohong, dia akan telah Elio tau. Dia tahu dia bohong. lama-lama Bohong. berlarut-larut memimpin negara ini. Negara ini akan rosak, jahanam, dan tidak akan mampu pergi ke depan. Karena cabaran kita bukan lagi macam cabaran dulu. Sekarang ini semakin besar perubahan dunia, baik perubahan cuaca maupun perubahan politik, perubahan geopolitik, kegiatan-kegiatan intelligence yang akan datang untuk menguasai negara ini. Kena ada satu kepimpinan negara yang benar-benar faham realiti dan situasi untuk pimpin kita semua keluar daripada situasi ini. Kita akan jadi negara yang kukuh, negara yang kuat, negara yang boleh menjadi contoh bagaimana kita hidup aman damai dalam keadaan kita berbilang kaum untuk memajukan ekonomi untuk semua orang tanpa meminggirkan mana-mana kaum. Okay, saya komen lah. Lawak betul Sanusi. Dia kata, tak pernah aku tengok kerajaan duk buat kutuk kita, fitnah kita. Okay. Yang pertama kita nak cerita.
Dia kata kerajaan persekutuan kutuk kita. Dia rujuk, saya rasa lah. Salah satunya dia rujuk pasal LRA, Loji Rawatan Air. Apa berlaku pada loji rawatan air, tuan-tuan? Negeri Kedah ada 4 loji rawatan air yang diberikan dana tahun 2020. Setiap satu loji rawatan air bernilai lebih kurang 100 ke 200 juta. Masuk tahun 2024 yang sepatutnya siap 2023, tak siap. Jadi bila tak siap, Menteri Air, Timbalan Menteri Air iaitu Akmal Nasir turunlah. Dia kata dana ni federal bagi, duit rakyat. Kenapa tak siap? Sanusi kata mana saya tahu. Dia kata mana saya tahu. Oh sebab ni sebab tu kontraktor. Hang jadi menteri besar, air bawah hang, syarikat tu, okey tuan-tuan ni nak cerita. Air ni di bawah kerajaan negeri. Syarikat itu bawah kerajaan negeri. Yang melantik kontraktor itu adalah kerajaan negeri. Dana daripada pusat. So, orang sebagai stakeholder yang bagi duit, kerajaan pusat bagi duit, kena tanyalah kenapa tak siap. Mana saya tahu. Jadi bila kena hentam macam tu, dia kata saya tak pernah tengok kerajaan persekutuan yang duk hentam kita. Dah kau tak buat kerja dengan betul. Bagi duit tak siap. Apa? Ingat apa? Nak senyum. Heng macam tu je. Nak biar je duit kau habis macam tu. Macam tu. Inilah kerajaan bertanggungjawab. Ni lepas tu dia duduk cerita. Kita kena dipegang oleh kerajaan. Betul tak pegang? Betul lah benda. Kamu, siapa yang nak pegang kerajaan ni? Kamu ke? Tak, Sanusi aku nak tanya. Kamu ke yang nak pegang kerajaan tu? Tahu tak Fahmi Fazil kata apa? Dia kutuk Fahmi Fazil, Menteri Gol dan Gincu. Fahmi Fazil balas balik, Menteri Litar dan Lumba. Kenapa Menteri Litar, Menteri besar Litar dan Lumba, tuan-tuan? Dia duk cerita nak buat Litar Lumba. Ini kita akan ada Litar Lumba, tak perlu. Tengok gambar dia. Ya Allah, cerita apa? Tahun 2020 dia cerita 21, dia cerita Litar Lumba. Sampai sekarang Litar Lumba tu tak siap-siap. Bawa cerita langkah suka 40 bilion akan jadi terbaik. Company Widat, company itu sekarang share dah tinggal 8 sen, tuan-tuan. Bukan 80 sen, 8 sen. Saya baca itu aku ingatkan 80 sen, 0.008. Ini 8 sen, bukan 80 sen. Dia punya saham jatuh teruk. Ni Tahirah Tahilah. Kata akan bawa 2.5 bilion untuk dia punya projek apa orang kata airport dekat Kulim. 2.5 bilion Februari akan naik, akan dapat 2.5 bilion tu. Ini bulan apa dah tuan? Bulan April. Mana? Apa cerita? Ini ke orang yang kamu yang menceritakan kerajaan ini begini, biar kita take over. Apa track record dia untuk take over, tuan-tuan? Dia jadi kerajaan 33 bulan. Kami tak sempat nak kutuk pembangkang. Memanglah tak sempat. Kamu kerja pun tak buat. Tak percaya. Ini Menteri Timur Tengah apa dia buat? Dilantik Menteri Timur Tengah, jawatan dengan puluhan ribu gaji, dengan jutaan ringgit bajet. Apa dia buat? Apa dia buat masa tu? 33 bulan. Kamu dah terbukti jadi kerajaan 33 bulan. Soalan saya mudah je. 33 bulan, apakah perkara yang PN boleh banggakan? PAS boleh banggakan sebagai kerajaan persekutuan? Tuan-tuan, saya nak cerita. Jana Wibawa, siapa sakau, bagi projek air, LRA pun tak siap. Bagi projek air, tapi LRA pun tak siap. Air Kelantan, ni Menteri Air pada waktu itu, Tuan Ibrahim Tuan Man. Kenapa Kelantan tak boleh settle hal air? Kenapa pada masa itu Kelantan tak boleh settle hal air 33 bulan jadi kerajaan? Kenapa? Oh, kami tak sempat nak buat. Sakau sempat mana cerita hudud? 33 bulan jadi memerintah. RU 355 langsung tak sentuh ni. Kerajaan Madani ni setahun lebih. RU 355 sudah dalam pipeline. Akan diperhalusi dan akan diperbaiki. Setuju tak setuju, baik tak baik, at least dia dah start. 33 bulan langsung kita tak dengar cerita tu. Oh, kita fokus kita benda lain. Tuan-tuan, saya nak cerita. Saya selalu kata macam ni. Kalau PAS ni nak berkempen, saya mudah je. Bagikan saya satu contoh negeri terbaik untuk kamu nak tunjukkan bahawa inilah dia negeri contoh. Kamu nak masuk Selangor. Negeri GDP top 5 di Malaysia. Kamu nak masuk Selangor.
Lepas tu nak cerita Selangor ni teruk, Selangor. Nak compare dengan negeri mana? Aku tanya. Nak compare dengan negeri mana? Negeri Kedah, negeri Kelantan, negeri Terengganu, negeri Perlis. Anak MB pun #salam 600,000. Abah kamu pun menantu tak balik. Al-Sakau Al-Jana Wibawa 300 juta masuk akaun. Allah berfirman dalam Al-Quran, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu berkata benda yang kamu sendiri tak buat? Besar kemurkaan Allah kamu berkata benda yang kamu tak buat. Tuan-tuan, you see? Ni berapa? 5,000 orang menonton kita malam ni. Ambil kau. Kau 1 pagi apa kau buat tengah-tengah malam ni? Bangun lagi ni. So esok cuti tak apa. While on bangun, teruskan. Teruskan komen maki saya. Kan? While on terus komen maki saya. Dapat pahala kan? Saya tak dapat dapat pahala. Kan? Siapa kata kami koyak? Tak, saya dengar cerita, saya dengar dia punya ceramah tu, saya gelak tuan-tuan. Saya gelak. Saya kata hari-hari maki saya. Engkau siapa? Yelah, kau buat benda jahat, bukanlah jahat, kau buat benda tak betul, memang kita makilah. Saya tak kata Sanusi ni jahat, tak. Saya kata benda tak betul. Asyik kena scam je Sanusi ni. Sebelum Tahira tu, dia ada orang lain datang nak cerita, nak bagi projek, nak bagi dana tu. Ni saman dia jadi setiausaha politik Ustaz Azizan dulu pun dia kena scam juga. Sanusi ni bodoh sangat ke tuan-tuan? Sampai selalu sangat kena scam ni. Ni mudah percaya kat orang. Ni mesti rambut belah tengah ni. Lain kali Sanusi, rambut tu kalau nak buat pacak macam aku ni, pacak, orang tak tipu. Kalau rambut belah tengah, nanti orang cepat tipu. Sekejap aku tengok dia rambut macam mana. Rambut ni macam mana rambut ni? Ada rambut. Tak apalah. Kan? Tu saya kata ada lawak malam tadi kan. Dia orang hantar WhatsApp. Apa persamaan ni antara Sanusi dengan projek di Kedah? Apa persamaan muka Sanusi dengan projek di Kedah? Persamaan dia dua-dua tak siap. Orang cakap bukan aku cakap, aku tak kutuk Sanusi. Tak, aku cakap je. Tak, sebenarnya tuan-tuan, Anwar pun tak sentuh masalah Sanusi. Dia saja dia macam shock sendiri. Dia ingat Anwar akan sentuh dia. Anwar tak sebut pasal dia. Yang sebut pasal dia ni ialah Fahmi Fazil, Akmal Nasir. Itu yang sebut pasal dia. Itu level dia lah, dia menteri besar. Tapi Anwar Ibrahim langsung tak pandang pun dia. Langsung itu kita belum cerita KDA. Kedah Agro. Baru-baru ini Kedah Agro tiba-tiba dia berhentikan, dia orang boleh saman tau. Pernah berlaku dalam kes masa Ustaz Azizan hidup dulu. CEO Kedah Agro pergi saman kerajaan di Kedah, kena buang pada masa itu, unfairly dismiss. I think dia dapat 1 juta ke 2 juta lebih kurang masa tu. Kan? So Sanusi ni buka mulut je mohong. Itulah. Dia ingat glamour sangat lah, orang nak peduli kat dia kan. Ini saya cerita lah. Dulu saya pernah komen pasal Sanusi buat satu posting Facebook. Dia reply tau kat bawah tu. Lepas dia reply tu dia block. Saya nak tag dia sekarang tak boleh dah. Sanusi tolonglah block aku. Banyak lagi soalan aku kat kau ni. Tolong Boleh Sanusi Okey lah tuan-tuan